Gaji dah masuk. Apa langkah pertama yang perlu kita buat? Pesan mentor saya, untuk pastikan kegembiraan itu bertahan lama, bila terima duit gaji, alihkan sebahagian duit sebagai simpanan emas untuk paksa dan lupa sebagai reward diri. Selebihnya baru dibelanjakan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan, sebab sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain lebih kaya. Sebaliknya, apa yang kita simpan itu yang menambah kekayaan kita. Jadi, bayar diri sendiri dulu sebelum membayar orang lain. Guru-guru kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji perlu disimpan sebagai dana kecemasan. Kedua, pelaburan masa depan. Ketiga, perbelanjaan penting masa depan. Bagi penyimpan emas, sebahagian daripada 10% itu boleh digunakan untuk menabung emas melalui akaun emas GAP di Publigo dengan bajet serendah 100 sahaja. Sempena musim gaji, saya nak bantu 30 orang yang nak kukuhkan kewangan melalui simpanan emas. Saya adalah dealer aktif Publigo di bawah rangkaian G100. Di bawah Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Kalau nak mula simpan emas, tuan-puan boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Jemput follow dan komen jika ada pertanyaan.